السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الكرام، وإلى جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض إلى مغاربها، شيء لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, urusi masjid, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita setelah mana ia mematikan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mana ia mematikan kita, dan kepadanya jugalah kita semua akan dikembalikan. Kita syukur kita masih lagi dikurniakan kesihatan, diberikan kepada kita kelapangan masa, mampu kita melakukan amal-amal kebajikan, mampu lagi kita berzikir, mampu lagi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa mudah-mudahan segala amalan-amalan yang kita lakukan, segala kerja buat kita akan memberatkan lagi timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi ini, Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat-Nya. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama lagi perbincangan kita daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pagi ini kita masuk pada bab yang ke-91, iaitu babu la taqul qabbahallahu wajhah. Bab pada menyatakan janganlah kamu berkata ataupun janganlah kamu menyumpah orang, mendoakan orang dengan keburukan seperti mana kau mengatakan qabbahallahu wajhahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memburukkan wajahnya. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, di antara perkara apabila kita bermuamalah dengan orang, ada ketikanya kita marah. Tetapi tuan-tuan, kita dilarang daripada kita sumpah seranah orang dan berdoakan keburukan kepada orang, apatah lagi mendoakan bentuk fizikalnya, supaya fizikalnya tadi menjadi cacat, ataupun bentuk tubuhnya tadi menjadi cacat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah kita, muka kita. Maka kerana itu tuan-tuan, tidak selayaknya bagi kita untuk kita sumpah seranah muka orang. Jangan kata muka kau macam kata, muka macam buruk. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, muka ini suatu kemuliaan. Jangan kita kutuk muka orang, bahkan jangan kita nak memburuk-burukkan. Sebab itu Nabi SAW sebutkan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu qabbaha Allah wajhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu, janganlah kamu berkata qabbaha Allah wajhah. Ya, semoga Allah memburukkan muka dia. Ya, semoga Allah memburukkan mukanya, wajahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ini nak menggambarkan kepada kita betapa terdapatnya larangan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menghina wajah orang ataupun kita mendoakan keburukan kepada muka dia. Ya, kita menyapa tengok muka dia, kita berkata mudah-mudahan besok muka kau terjadi buruk. Mudah-mudahan besok muka kau tu cacat. Ataupun mudah-mudahan muka kau tu besok jadi macam muka buruk. Muka katak. Jadi perkataan-perkataan ini tuan-tuan adalah merupakan perkataan yang dilarang. Bahkan terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la taqulanna qabbaha Allah wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulanna, janganlah sekali-kali kamu berkata. Janganlah sekali-kali kamu berkata qabbaha Allah wajhaka. Mudah-mudahan Allah burukkan wajah kau. Minta-minta muka kau terjadi buruk, minta-minta muka kau terjadi cacat. Dan orang yang serupa muka macam kau pun diburukkan oleh Tuhan. Maknanya tak nak ada orang muka macam orang ni. Aku menyampah tengok muka kau ni, mudah-mudahan muka kau ni tak ada orang yang muka macam muka kau. Dia kutuk orang, tuan-tuan. Sebab tak lama tengok muka. Ini selalu berlaku berapa? Berlaku kepada orang yang kita benci. Kan? Saya tak ada tengok muka, Ustaz. Menyampah, Ustaz. Muka macam buruk. Muka macam buruk. Saya minta tak ada lah anak keturunan saya. Ramanya macam muka kau. Kan satu penghinaan. Yang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Kita macam mana marah ke orang pun tuan-tuan. Jangan kita burukkan muka dia. Kalau zaman dulu-dulu selalu. Kadang-kadang dalam ceramah, tuan-tuan, dalam ceramah berada. Tuan-tuan kalau nak tengok, ya saya ingat dah masa saya pergi ceramah-ceramah hal tuan-tuan kan. Tuan-tuan kalau nak tengok, macam mana Rahman dan Terawah Mu'asim tu, tengok lubang hidung orang ni, disebut nama orang tu. Tengok lubang hidung orang ni. Macam Terawah Mu'asim kata dia. Allah Rabbi kata, lubang hidung tu dia melekat muka. Jangan dihina lah. Ya sebab itu kita Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, fa inna Allah azza wa jalla, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa Adam ala suratihi. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dalam bentuknya. Itulah bentuk Nabi Adam. Ada muka, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada bibir, ada mulut. Itulah muka bentuk Nabi Adam. Yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu wajah orang tak boleh kita celup. Tak boleh kita kutuk. Tak boleh kita kutuk. Ada seorang tu kan, Rahman macam muka babi gitu kan. Allah Rabbi. Sanggup cakap tuan-tuan. Termasuklah melukis karakter. Lukis kartun. Karikatur tu dilukis tuan-tuan. Muka orang tu diubah. Dah muncul jadi muncul babi. Hina. Kalau bercakap ini pun dilarang oleh Nabi SAW, apatah lagi kalau kau lukis karikatur. Tujuan dia untuk menghina orang.
Sebab tu dia kalau baca hadis ni tuan-tuan, awak kalau baca hadis ni dia tahu pun tak takut nak buat tuan-tuan. Ya. Sebab adanya larangan daripada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, muka kita ni muka yang mulia. Bahkan dalam nak memukul, nak mendera orang, nak hukum orang pun, dilarang kita memukul bahagian muka. Melempang orang itu satu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id Al-Khudri daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajh." Apabila kamu memukul orang, seorang pekerja kamu, maka janganlah kamu memukul di bahagian wajah. Bahagian muka jangan dipukul. Bagi orang yang beriman tuan-tuan, diceritakan kepada kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau tuan-tuan rajin balik sekarang, kita buka tuan-tuan dalam bab neraka dan penduduk dalam neraka. Azab neraka dan macam mana penduduk dalam neraka. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dinakalkan satu hadis yang panjang. Ketika mana malaikat Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi SAW, dia menceritakan kepada keadaan dalam neraka. Kemudian diceritakan tentang tingkat-tingkat neraka. Sehingga sampai kepada Nabi, ceritakan kepada Nabi, neraka itu ada 7 tingkat. Tingkat yang paling bawah sekali itulah neraka yang paling panas sekali. Yang mana tingkat paling bawah, tingkat pertama paling bawah, yang paling panas, yang paling azab sekali itu diletakkan dalamnya orang munafik. Tingkat yang kedua diletakkan padanya orang musyrik. Tingkat ketiga diletakkan kepadanya golongan orang sabi'in, orang-orang yang menyeleweng. Tingkat yang keempat diletakkannya kaum, yang ketiga termasuk juga kaum Majusi. Kemudian tuan-tuan, keempat kaum Majusi. Yang kelima teruntuk orang Yahudi. Yang keenam Nasrani. Dan sampai yang ketujuh mereka tak cakap. Mereka kata kepada Nabi, "La tas'alni an sabi'." Jangan kau tanya aku tentang neraka yang ketujuh. Kata Nabi SAW, "Ikhbirni ya Jibril an sabi'." Bagi tahu aku wahai Jibril tentang neraka yang ketujuh. Lalu kata mereka Jibril, neraka yang ketujuh itu adalah untuk umat engkau yang melakukan dosa-dosa besar yang tidak bertaubat kepada Allah. Yang 6 tingkat tadi tak ada seorang umat Nabi Muhammad. Tiba-tiba tingkat yang ketujuh, di situ letaknya umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa-dosa besar. Nabi SAW pensang sebab dia tak sangka ada umatnya yang akan masuk neraka. Malaikat Jibril ambil Nabi, lalu dibaringkan Nabi, diletakkan kepada Nabi di atas satu batu. Sehinggalah kemudiannya Nabi sedar. Nabi kata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apalah malangnya nasib aku dan umatku ini, sehingga ada di kalangan umat aku masuk neraka." Jibril beritahu kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya umat kamu yang masuk neraka ini ialah umat kamu yang melakukan dosa, yang dia tak bertaubat atas dunia ni." Tuan-tuan, Nabi balik ke rumah. Dan diriwayatkan Nabi tak keluar berjumpa dengan para sahabat. Nabi hanya keluar untuk waktu salat. Dan perkara ini menyebabkan para sahabat rasa bimbang akan kesihatan Nabi SAW. Datang Abu Bakar, pergi ke bilik Nabi, bagi salam. Nabi tak buka pintu. Dipanggil Sayyidina Umar, tak buka pintu. Dan akhirnya dipanggil Fatimah. Bila Fatimah datang, Nabi buka pintu, dia masuk. Lalu Fatimah tak dapat tiba Nabi waktu itu menangis. Dalam keadaan air mata dia mau keluar. Lalu
membasahi wajah dia dan juga janggut dia, habis basah. Sebab terkenangkan umat dia ada yang masuk neraka. Kata Fatimah kemudian yang bertanya kepada Nabi SAW, lanjutan daripada kisah Jibril tadi. Apa yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW yang dimasukkan ke dalam neraka? Kata Nabi, umat dia yang akan dimasukkan dalam neraka, dia berbeza dengan umat-umat yang lain. Kalau umat-umat yang lain selain daripada umat Nabi Muhammad SAW, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan mata mereka diputulkan, wajah mereka dihitamkan, dia akan diikat, akan dipasung kaki dan tangannya, kemudian diikat dia bersama-sama dengan syaitan, lalu diterbalikkan kepadanya dan wajahnya akan menghadap ke arah tanah, lalu diseret oleh mereka, terus dicampakkan di neraka. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW nak masuk neraka, dia diiringi oleh malaikat. Malaikat mengiringi dia. Sampai saja tuan-tuan dekat pintu neraka, di teping api neraka, nak dicampakkan dia ke neraka. Lalu malaikat Zabani yang bertanya, siapa lelaki ini? Lalu malaikat yang mengiringi untuk bawa ke neraka tadi beritahu, ini adalah umat Muhammad. Sebab malaikat Zabani yang tadi kenapa tuan-tuan? Sebabnya lelaki ini, orang yang nak masuk neraka dia tidak diikat, tidak dihitamkan wajahnya, tidak dibutakan matanya, tidak diikat dia bersama-sama dengan syaitan. Berbeza dengan umat-umat sebelum ini. Maka dia beritahu kepada malaikat penjaga neraka yang campakkan dia ke neraka. Dia kata, ini umat Muhammad. Lalu kata malaikat penjaga neraka, kalau ini umat Muhammad, bukankah telah turun kepadanya Al-Quran? Telah turunnya kepada dia wahyu. Dan dia tidak selayaknya masuk neraka. Lalu kata malaikat yang mengiringi tadi tuan-tuan, ini perintah daripada Tuhan. Maka diambil dan dicampakkan ke dalam neraka. Bila dicampakkan dalam neraka tuan-tuan, neraka muntah balik. Neraka muntahkan balik, keluarkan balik. Lalu ditanya. Lalu malaikat kata, lalu neraka cakap apa? Neraka kata, ini umat Muhammad, aku tak boleh memakan dia. Ini mulia umat Muhammad SAW. Neraka kata, aku tak boleh makan dia. Lalu berkata malaikat penjaga neraka, dia kata, ini perintah daripada Allah, kau ambil dia. Lalu kata neraka, aku akan mengambil dia, tetapi aku tidak boleh memakan dua perkara. Yang pertama wajahnya, yang kedua hatinya. Muka dengan hati. Kerana pada hati itu ada iman. Pada wajah itu ada tanda-tanda sujud. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, yang kita nak relatekan kat sini, hatta neraka sendiri pun tak tergama untuk makan wajah umat Nabi Muhammad SAW. Tak tergama untuk menyeksa orang-orang yang beriman ini di bahagian muka. Tiba-tiba kita yang atas dunia ni boleh pula pukul orang, tampar orang di bahagian muka. Sebab itu Nabi SAW dia berpesan kepada kita, bila kamu nak rotan orang, nak pukul orang,
jauhkan daripada bahagian kau. Sebab muka itu ada tanda kemuliaannya. Ya. Muka tu ada tanda, ada tempat yang mulia. Sebab tu tak boleh dipukul pada bahagian kau. Pada wajah itu terhimpun padanya segala bentuk keindahan. Pada muka itu adalah bahagian yang paling berharga di dalam tubuh badan kita. Muka letaknya di bahagian atas kan. Maknanya Allah ciptakan muka kita itu berada di bahagian atas, tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Yang Allah ciptakan di tempat yang mulia. Yang tidak selayaknya bagi kita untuk menghinakan. Dan apa tujuan dia nak pukul bahagian muka? Tujuan dia supaya nampak hodok muka tadi. Nampak kesan, nampak berbirat. Jadi ini tuan-tuan rahmatullah sekalian. Sebab tu kita kadang-kadang termasuklah siapa-siapa pun tuan-tuan. Mungkin satu ketika tu kita ngajar, kita pernah lompang anak murid. Mungkin kita juga pernah lompang anak kita. Bahagian muka. Jadi tuan-tuan, itu mungkin waktu kita tak tahu. Waktu kita jahil. Tapi kita dah tahu ni tuan-tuan. Kita bertaubat kepada Allah. Ya? Kita bertaubat kepada Allah. Jangan kita ulang lagi. Ya? Ya. Kan tuan-tuan ni ramah lompang orang. Suka orang lah. Zaman-zaman muda dah. Anak dogi lempang. Anak buat dogi pun lempang. Ya, cikgu-cikgu dulu semua pelempang main. Mana ada nak main ni? Cikgu lelaki lah. Kalau cikgu perempuan mencubit tak macam. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian. Jadi bila kita dah tahu, kita taubat. Dah tahu tu taubat lah. Dan barangkali sebahagian mustahil daripada kita pun pernah rasa pengalaman kena pelempang. Pernah rasa pengalaman kena pelempang. Jadi makna tuan-tuan, rupa-rupanya terdapat larangan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita satu hadis yang lain. Nabi kata, "Marran nabiyyu bidahabatin qad wusima mudakhina man khirahu." Qala an-nabiyyu, "La'ana Allahu man fa'ala hadha. La yasimanna ahad al-wajha wa la yadribanna." Daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW pernah melintas di depan seekor unta yang wajahnya telah ditandai menggunakan besi panas sehingga keluar asap dari lubang hidungnya. Nabi telah bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Jangan seseorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajah. Ini kata Nabi. Itu pada binatang ni tuan-tuan. Satu hari marah Nabi SAW, Nabi berjalan. Nabi SAW berjalan bidabatin dengan seekor tunggangan, iaitu unta. Qad wusima yudakhinu man khirah. Yang mana unta tadi telah pun dipeterikan muka dia. Ditandaukan muka dia. Ditandaukan muka dia tuan-tuan. Nak bagi tandau, ini kau punya unta. Tapi kat muka dia tandau. Dengan besi panih. Wusima dengan besi panih tuan-tuan. Jadi sampai berasap. Maka Nabi SAW kata apa? La'anallahu man fa'ala hadha. Allah laknat siapa yang buat macam ni. Sebab dia tanda pada bahagian muka. Ditatukannya pada bahagian muka. Dia ambil besi panas, kemudian digariskannya, dibuat tanda dekat. Macam tatu lah tuan-tuan. Pada bahagian muka. La yasimanna ahadul wajha. Janganlah seseorang kamu meletakkan tanda ataupun buat tatu pada muka
muka pada wajah orang. Nah, jangan kita tinggalkan tanda pada wajah orang. Kita lompang sampai merah muka dia. Kan bertanda. Nah, tumbuk muka orang bertanda. Nah, jadi muka tak boleh. Tapi kalau sukan gusti, sukan tinju, semua tuju ke muka. Padahal ada ni. Larangan Nabi jangan pukul bahagian muka. Tapi kalau bertumbuk, bertinju, memang itulah tujuannya. Kan? Memang disuruh bergusti. Nabi pun bergusti, tapi tidaklah ditujukan bahagian muka. Kan? Ini bertinju bahagian muka. Jadi ini tuan-tuan bukan takat pelempang. Pada rajang pun naik ke muka. Jadi tak sepatutnya jadi macam tu, tuan-tuan. Wala yasimanna ahadul wajh. Janganlah ada seseorang kamu, jangan sekali-kali seseorang kamu meletakkan tanda pada muka orang. Ditatu muka orang. Ini tanda orang aku kata dia. Kau nak masuk aku punya kumpulan, kena buat tanda dekat muka. Dia ambil kursi pandai, kiri sikit dekat muka. Ni orang aku. Kalau 3 lain, buatlah 3 lain pula ke muka. Dia tuan. Itulah yang kita pergi ikut cara orang putih, apa? Jadi bila kita buat sukan, kita ikut sukan peraturan ni buat oleh orang kafir. Lepas tu kita ikut pukul muka, tumbuk muka, makan tinggi. Tumbuk badan faul. Apa tenang Sedangkan larangan Nabi jangan dipukul bahagian muka. Kau nak ikut larangan Nabi ke kau nak ikut international punya? Kau nak ikut siapa? Jadi ini tuan-tuan rahmatullah sekalian. Sebab itu muka ni sampaikan neraka sendiri pun tuan-tuan tak akan bakar, tak akan seksa muka. Orang yang beriman. Jadi apa terjadi kita ni? Jadi sebab tu bahagian muka janganlah kita sakiti. Wala yadribannahu, jangan dipukul bahagian muka tu. Sebab dalam hadis ni tuan-tuan, dia ada ayat penegasan ataupun dipanggil taukid. Yang Nabi kata wala yadribannahu. Ada penegasan. Penegasan maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi kukuhkan. Benda ni kau jangan buat. Jangan pukul di bahagian muka. Itu perkara yang paling penting kita jaga, tuan-tuan. Begitu juga muka ni, sebab kemuliaan muka ni dilarang sama sekali kita tandakan, kita takukan muka. Muka dah cantik-cantik. Lepas tu ditaku muka dah macam jadi muka serigala. Diconteng-conteng muka, tuan-tuan. Tak dibagi, jangan bagi tanda ke muka kita. Ayat ni dia. Supaya apa? Supaya muka tadi dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. Orang nak tengok muka kita, orang nak tengok kita tuan-tuan. Orang tengok apa tu? Orang nak tengok kita, nak kenal tuan-tuan. Orang nak kenal tuan-tuan, tu jangan apa? Tengok muka dulu. Tengok muka baru kenal. Bukan kita tengok baju pun. Bukan kita tengok kaki kan. Kalau kita tengok kaki, ni kaki anda tahu ni kaki siapa. Tak tahu. Kita akan tengok muka orang, baru kita kenal. Jadi muka tu dia merupakan satu benda yang paling utama.
Sebab tu kita kena jaga. Bahkan barang siapa yang memukul bahagian muka, pukul orang bahagian muka, kalau yang dipukul ni itu seorang hamba, Nabi SAW sebutkan kepada kita, tuan-tuan, dalam bab 93 disebutkan, man latama abadahu falyu'tiquhu min ghairi ijab. Barang siapa yang menampar seorang hamba, dia ada hamba, bila dia tampar bahagian muka, dia pukul bahagian muka, dia pelompat, falyu'tiquhu, maka hendaklah hamba tersebut dibebaskan. Dibebaskan min ghairi ijab, tanpa sebarang syarat. Lempang saja bebas tu hamba. Ini satu hadis daripada Hilal bin Yasaf yaqul, kunna nabi'ul bazza fi dar Suwaid bin Muqarrin fa kharajat jariyatun fa qalat li rajulin shay'an fa latamaha dhalika ar-rajul fa qala lahu Suwaid bin Muqarrin ala qamta wajhaha laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadimun falatamaha ba'duna fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay mu'tiqah. Daripada Hilal bin Yasaf, beliau telah berkata, adalah kami sedang berniaga kain di rumah Suwaid bin Al-Muqarrin, lalu telah keluar seorang hamba perempuan ataupun pekerja perempuan, hamba perempuan, lalu hamba itu berkata kepada seorang lelaki dengan suatu perkataan. Dia bercakap, dia ni hamba. Bila ada orang datang rumah, dia petegur orang tu. Jadi sebab adat seorang hamba ni, dia datang, dia hanya khidmat saja, sediakan makan dan sediakan minuman. Dia pergi berburak-burak pula dengan tetamu tadi. Bila dia berburak dengan tetamu, maka tuan rumah tadi lepak, ditapak, pam, bagi penampak. Wang hajar, dia kata, ada tetamu kau nak bercakap dengan aku. Ditampaknya perempuan tadi. Hamba perempuan tadi. Maka berkata Suwaid bin Muqarrin. Suwaid bin Muqarrin kata apa? Ala qamta wajha, kalau pang dia terikat. Kalau pang dia terikat. Kalau pang muka dia terikat. Laqad ra'aituni. Sesungguhnya aku telah melihat sabi'a sab'atin. Aku melihat diriku dulu ada 7 bersaudara. Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadim. Dan bagi kami ini ada seorang khadam. Kami ni 7 beradik semua. Siapa tuan-tuan? Suwaid bin Muqarrin ni ada 7 beradik. Dia kata, benda ni berlaku kat aku dulu. Aku ni ada 7 beradik. Dan kami semua ni ada seorang yang khadam. Seorang saja khadam. Seorang saja hamba. Falatamaha ba'duna. Dan sebahagian kami telah pukul lempang hamba itu tadi. Bila Nabi SAW tahu kami menampar muka dia, Nabi perintahkan kepada kami untuk merdekakan hamba tersebut. Hamba boleh pukul, tapi bukan bahagian muka. Kalau pukul bahagian muka, dimerdekakan. Dimerdekakan. Tapi kalau tak dimerdekakan, lempang orang, apa akan berlaku? Kau pergi lempang, pergi penampak kau, apa akan berlaku? Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis. Kata Abdullah bin Umar, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man latama abadah aw darabahu haddan lam ya'tihi fa kafaratu itquhu.
Tuan-tuan, kata Nabi SAW, barang siapa yang menampar orang ataupun menampar hambanya, hendaklah ia dikenakan hukuman hudud, had. Ya. Hendaklah dikenakan hukuman had, ya, atas perbuatan yang tidak dilakukan. Fakafarabuhu, maka kafarah dia hendaklah memerdekakan seorang hamba. Kau tampar orang, kena merdekakan seorang hamba. Jadi kalau orang yang merdeka, balas balik. Kau lompat, kena lompat balik. Ya. Kena lompat balik, tuan-tuan. Kalau lompat kan, dia nak balik. Kalau lompat ke dia. Asal tak lah. Lompat balik. Kan? Jangan main-main, tuan-tuan. Nampak macam sedap, kan? Bila lompat orang tu, dia rasa sedap tu, dia rasa handak, abang nak, dia rasa kan. Dapat dia lompat sekali je. Kau suka kata kan. Zaman-zaman muda tu kan. Kau orang buana ada tubing ke di muka dia. Tuan-tuan. Jangan. Dan diceritakan juga, tuan-tuan, daripada Muawiyah bin Suwaid Ibn Muqarrib, dia telah berkata, aku telah menampar maula kami, lalu dia lari. Kemudian ayahku memanggilku, lalu dia telah berkata kepadanya, balaslah. Adalah kami anak kepada Muqarrib selama 7 orang. Kami punya seorang hamba. Lalu salah seorang di antara kami telah menamparnya. Maka diberitahu yang demikian itu kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, perintahkan mereka agar memerdekakannya. Lalu dikatakan kepada Nabi, mereka tidak mempunyai hamba selainnya. Nabi telah bersabda, biarkan mereka mendapat khidmatnya. Maka apabila mereka tidak memerlukan, hendaklah mereka dibebaskan. Tuan-tuan, ini cerita macam mana seorang sahabat Nabi yang namanya Suwaid bin Muqarrib. Yang Suwaid bin Muqarrib tadi, dia dah cerita awal tadi, tuan-tuan, dia ada 7 beradik. Dia ada 7 beradik. Jadi salah seorang daripada adik-beradik dia ni tadi, Suwaid bin Muqarrib ini, dia telah lempang seorang hamba dia. Dia lempang. Maka bapak dia panggil. Bapak dia panggil, lalu dia kata apa? Balas balik. Dia balas balik. Dia balas balik, tuan-tuan. Pukul balas. Balaslah. Iqtasa, makna dia kena hukuman qisas, makna hukuman balas. Pukul balas. Kunna walada Muqarrib sab'ati. Kami ni ada 7 beradik. Yang pukul seorang. Dan kita ni ada seorang ni hamba. Seorang saja. Jadi bila dah dipukul balik, ya, jadi dia boleh terus khidmat. Selagi kau perlukan khidmat dia, kau boleh guna khidmat dia. Kalau kau dah tak perlukan, Nabi kata, kau boleh bebaskan dia. Jadi kalau tak nak hukum balas, kena merdekakan dia. Kena merdekakan dia. Jadi tuan-tuan, ada orang ramai bagi tuan-tuan lempang orang. Pergi cari balik. Cari balik. Kau lempang balik lagi. Nak hukum balik? Ramai tu tuan-tuan. Ramai. Semua beranda-anda berlaku. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua insya-Allah. Allah rahmati kita semua, Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, Allah lindungi kita daripada akhlak-akhlak yang buruk, Allah jauhkan kita daripada perasaan panas baran, jangan kita banyak marah-marah, tuan-tuan. Sebab itulah punca, itulah punca yang kadang-kadang berlakunya penampar-penampar ni, tuan-tuan.
Lempang-lempang ni, itu lah putus dia sebab paling barang, cepet nak marah. Sebab itu bila seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia minta pesan kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, usini ya Rasulullah. Maka Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Dia jumpa lagi, usina ya Rasulullah, usini ya Rasulullah, pesan sikit kepada aku ya Rasulullah. Nabi kata, la taghdab. Jadi tuan-tuan, 3 kali dia jumpa Nabi, 3-3 Nabi pesan, la taghdab, jangan marah. Jadi kita ni sama lah, kena jaga perasaan kita, jangan cepet-cepet marah. Sebab marah itulah yang menyebabkan kita ni berborang. Ya. Orang timbang asid pada muka. Sama lah tu. Ya. Kalau lempang tu pun tuan-tuan, dia punya kosan sekejap, apa tak lagi selepas asid ke muka orang. Sebab tu larangan tadi, jangan sekali-kali kamu tinggalkan kosan. Ya? Tinggalkan kosan pada muka orang, apa tak lagi kesannya kekal. Kesannya kekal. Pada muka unta pun tak dibenarkan. Apa tak lagi pada muka orang. Sembah asid ke muka orang. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi siapa-siapa yang buat tu memang kena hukum. Kena hukum balik tuan-tuan. Jadi kita berhenti setakat dulu insya-Allah. Mohon maaf atas kata-kata saya. Minta maaf kepada terkesar bahasa. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقينا فقي أهلنا وقربات لنا في ديننا ما لنا سريع وذكر ربنا اغفر لنا في أمر ما ترتضي ورفعنا كراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله منكم.